Selamat datang ke Stadium Titi Wangsa Kuala Lumpur untuk Astaf Sepak Takraw Asia Cup Piala Asia Sepak Takraw 2025 untuk acara regu yang kini sudah memasuki ke penghujungnya dengan Malaysia yang akan berentak dengan musuh tradisi dalam pertembungan klasik Malaysia dan juga Thailand. 0-0. Servis daripada Sitipong Kang Chan. Keluar untuk yang pertama. Kini keliran Syahir Rosli untuk servis pertamanya. Cukup baik. Serangan ke sebelah kaki kiri Warayut yang menjadi sasaran pertama Syahir Rosli untuk mata yang kedua buat Malaysia. Cantik, pertahanan yang baik dan terus cuba dimatikan oleh Azlan. Apungan berkualiti diperlukan untuk rejaman Azlan alias yang seperti kita jangkakan mempunyai kebijaksanaan untuk menghukum lawannya. 1-3. Servis yang ketiga daripada Sitipong. Kali ini cukup baik menghukum sedikit kelemahan situ daripada pertahanan ataupun bola pertama daripada Syahir. 2-4. Masih lagi dengan ketajaman servis Sitipong. Jadi itu yang menyukarkan Sitipong. 7-6. Cantik. Ini yang dimaukan. 9-8. Satu lagi. Servis berkualiti daripada Syahir Rosli. 9-11. Syahir diapungkan kali ini dengan cukup baik. Apungan untuk Azlan alias. Masih lagi dalam permainan. Keliran Warayut dan akhirnya memberikan mata. Wow. Bola pertama yang baik daripada Syahir Rosli. Tetapi kedudukan Sitipong berada di belakang. Ya. Syahir diambil daripada Warayut. Cukup baik untuk mengikat kedudukan sebelah sama. Lompatan yang cukup tinggi sebentar tadi. Terlalu tinggi. Warayut yakin untuk melakukan umpanan last. Sedikit perubahan di situ. Cuba diambil namun foul. Di sini satu clearance dan pengadil mengatakan bola itu melurut ke arah badan. Ada sedikit terkena tangan. Sebelah tangan kanannya. Sitipong Kang Chan mahu memainkan peranannya. Syahir diapungkan oleh Syahir. Apungan kedua untuk Azlan alias. Bijak. Tiada kata selain daripada itu untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh Azlan alias. Catak pun tak lepas dan itu bermakna kemenangan di set yang pertama untuk Malaysia. Dari set yang kedua, bismillah. Untuk satu lagi aksi menarik ditampilkan oleh kedua pasukan. Dan Syahir untuk mata pertama. Terus dengan langkah kanan. Dari Sitipong. Syahir diapungkan. Azlan alias cantik. Memanjang kali ini pukulannya. Saya mengharapkan pasukan Malaysia cepat lihat ataupun pukulan keras.
Sedangkan sadar diri daripada Azlan Alyas. Beliau menyudahkannya. Azlan Alyas tenang. Dia terpaksa melakukan umpanan sendiri dan tak banyak pilihan, hanya clearance sahaja, tetapi mungkin kedudukan Jakrit tidaklah begitu bersedia. Dia baru dimasukkan. Oh, cukup baik. Caida diangkat oleh Varayut. Terusi bola pertamanya itu. Walaupun saya sudah melihat ada kualiti daripada servis yang dilakukan oleh Azlan Alyas, oleh Syahir Rosli sebentar tadi. Ya, Varayut berjaya untuk mengapungkan bola menggunakan kaki kanannya. Oh. Jakrit. Oh, satu drop, servis drop. Percaya diangkat dan akhirnya cukup baik. Wow. Meskipun ada masalah untuk Farhan melembutkan bola pertama tersebut. Space power untuk melemaskan lagi. Jakrit percaya diangkat oleh Azlan. Akhirnya dia mahu menyelesaikannya. Ruang kosong mengisi tempat kosong. Dikala tugasan pertamanya adalah untuk mengambil bola ataupun servis yang agak baik sebenarnya daripada Jakrit Timbalon. Yang mudah untuk Yoshawat. Varayut, oh cukup baik. Cukup baik kerana ya seperti satu serangan yang menghilang dari pukulannya itu. Jakrit masih lagi ke arah Farhan. Apungan untuk Azlan Alyas. Sekali lagi ke ruang kosong. Langsung tidak dapat diagak oleh Yoshawat, yang sepertinya cuba untuk bersedia di sebelah kiri itu. 5-12 dari Jakrit. Mudah diapungkan oleh Farhan. Dan tapakan. Itu lagi tapping sahaja daripada Azlan Alyas. Yoshawat bergerak ke belakang. Satu kemahiran ataupun keberanian yang saya rasa Azlan Alyas pada malam ini cukup yakin pasukan Thailand membaca gerak gerinya, kerana variasi daripada zaman itu adalah sangat sukar untuk dibaca. 9-14. Mungkin boleh menjadi servis yang boleh menghasilkan mata untuk Jakrit. Dari Jakrit, cari diangkat Farhan untuk Azlan Alyas. Dan itu adalah mata untuk Malaysia. Libasan terakhir dan 1000 doa di belakangnya. Azlan Alyas yang sekali lagi memainkan peranannya. Bahkan sahaja di kawasan hadapan. Dan saya rasa itu adalah tindakan yang cukup berani. Mungkin dia menyedari ada hadangan daripada Sutikyan, tetapi sudah cukup kerana Jakrit berada di belakang. Tak sempat untuk dia menyelamatkan bola itu. Ini yang saya katakan, ini yang sering saya ulang. Permainan di tahap IQ yang tertinggi daripada Azlan Alyas. Dia terlalu sukar apabila variasi daripada Azlan Alyas ini banyak di kawasan belakang gelanggang. Kemudian dia melakukan tapakan. 15-12.